Motor yang dapat gelaran Best of the Best dekat Auto Show dan Skuter King Yamaha. Want it guys? Alright, minta maaf tadi. Terus Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ini hari keempat ride musafir bersama X-Series. So sekarang jam lebih kurang 6.20 pagi, yang kita akan bertolak daripada Kanchanaburi ke Mesot. So perjalanan ambil masa lebih kurang dalam 6 hingga 7 jam walau-walam. So sekarang kita akan check out di Kanchanaburi dan kita akan menuju ke PTT untuk isi minyak, breakfast, dan kita akan teruskan perjalanan. Okay, so tu sedikit saja untuk pagi ini. Kita teruskan perjalanan. Bismillah. Perjalanan kita happy in. Bang, baik mata dah. Gelap lagi. Oh, lens tak ada. Lens tak ada juga. Apa nama tu yang sabu muka? Ada berapa? Ada. Sebab ada nak PTT breakfast dekat Oh, okey. Mana mood ni? Saya nak air lagi. Jalan slow. Air ni tak kering-kering ke? Oh ni kunci air mak. Belah kiri. Belah kiri ni. Kunci air ni. Belah kiri. Kiri. Okay guys, dah sampai PTT. Kita isi minyak dulu. Sebelah kanan sebelah. So hari ni 32.10 baht per liter isi full. Tapi tank saya separuh tadi, so rasanya tak sampai 300. So 234 rasanya. 230. 230 7.165 liter. Okay, tak penuh. So itu saja. So ni breakfast, air, ais dessert, lepas tu spaghetti dengan chicken popcorn. So semua sekali adalah 124 baht. 124 baht untuk breakfast. Jom kita makan dulu. Bismillah. Jom kita dah selesai breakfast, kita akan sambung perjalanan ke Mesot. Belah kiri.
Lega perut. Mio, kereta belakang Mio. Biasa layan kawasan kampung-kampung oh, jalan kampung. Yes, kanan kereta. Kanan kereta. Jalan baru Puan cakap jalan yang tak pernah di jalan. Ya. Bagus dah betul bagus dah. Weh, bukan dekat sini tempat lapang ni. Petrol. Betul lah ni. Luas yang ni. Betul. Oh. Betul. Betul. Bawa petrol. Tak tahu kalau petrol tu kuat lagi bau dia. Kau masuk E20 ke apa tadi? Betul. 95. Oh, 95. Yang tepi sekali. Warna oren. Oren betul. Aku dah ambil E20 ke. E20 minyak sejuk. Tapi boleh jalan. Cuma okey je. Tapi asap keluar asap tebal tu. Confirm tak 95. Takut E20. DC tu tak dah. Confirm dah. Sejuk. Try petrol lain. Rasa sama tak? Kita try dengan motor lain petrol. Dan 95 juga. Petrol bukan sejuk kan? Petrol memang sejuk kan? Sejuk. Petrol sejuk. Tapi asap putih tu yang heran tu. Ada pick up belakang kanan. Kereta belakang kanan pick up. Dua kereta. Ada anjing belah kiri. Ada anjing belah kiri, hati-hati. Dia nak main ke jalan tu. Ada air belah kiri. Ada kereta belah kanan. Ada motor kat corner. Depan dekat. Ni dulu parking depan tu. Ni semalam kita pergi bazar dia ni kat market ni. Betul. Atau masuk ke depan ni. Tepi masa tepi ni, tepi. Masuk tepi kat wan. Tepi. Tolak. Ni apa? Depan. Dorong masa tengah tak ada kerja kan. Abo dah marah.
Tak boleh salah tapi ni injektor lah. Kalau injektor minyak. Asap tadi macam asap minyak lebih. Minyak sedap. Asap minyak apa lagi tu? Minyak lebih. Jadi minyak dia tak betul. Minyak lebih. Dia asal minyak yang ada dalam ni dia campur. Bila abang masuk bila abang Ni repair dulu. Maksudnya buka kau tengok cek dulu. Mungkin boleh buka apa macam ni? Abang buka. Boleh. Không, bình chặt không phải. Đây đây nó chỉ đây. Giờ hayขึ้นให้มันหนักได้เลย có một cái gì mà có gì chứ. Làm cho cái em mẹ. Okay, alhamdulillah semua dah settle masalah dia. Kita tukar plug dia. So plug dia basah, so kita tukar 2 plug baru dan kita pasang balik bagi hidup. Alhamdulillah plug saja settle. So depan ni kita boleh teruskan perjalanan lah. Nasib baik Abang Yus ada. Nasib baik Abang Yus ada. Bila motor dengan kereta bergabung. Aduh. Kita dah settle semua alhamdulillah. Apa dia? Apa dia? Oh tu. Dah. Jom kita bergerak. Let's go. Alhamdulillah hari motor Bali pun dah settle. Tukar plug 2 biji. Dan Bali menghadiahkan air minuman 13 cawan kepada pekerja Yamaha. Jom kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah terus. Lepas tak? Lepas tak? Lepas tak? Ini bukan terlalu corner, ini jadi street. Dah motor ni, motor. Itu banyak aku sejuta ayah dulu. Berhenti terus ha. Berhenti nampak tak? Oh lori bapak ni. Ini kalau gila kau ni. Mati gila. Gila 500 aja tu. Oh gila. Dah okey lah. Mantap siap. Okey ya. Okey ya. Saya mau nikmati, saya bukan nak racing kat sini. Kalau nak racing, kita pergi masuk tu Buriram. Buriram. Ada kita. Ada, siapa nak berhajat lagi mai depan lagi. Dah kena. Weng. Ni tu tak berhajat mai. Tunggu saya tain baju dulu. Baju pun rebah tu saya peluru. Nampak pokok. Nampak. Petri, mai.
Saya pun tak tahu ni mana. Kena buka map dulu. Kita di sini. Save dulu. Kita tunggu dia kan. Isi minyak. Okay, so Fan 210. Ha, 210 9.65 liter 32.11 sen. So ini hari ini punya isi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sambung perjalanan ke Kopi Malay. Mari. 13 numbers connected. Clear.
jemput abang. Kita jemput dengan pihak abang. Sama dengan bekas saya. Amazon. Ada je benda. Jadi saya tak payah pokok tu. Ada je benda tak kena. Dia factor ni. Kalau balik dia kena buat lagi. Macam saya walaupun menang balik dia nak buat lagi. Tak boleh. Saya akan buat lagi. Siapa betul? Baik pakai BMW je. Semua banyak rubah lah Abang Mesti lah ni. Guys, jom kita lepak dekat Amazon ni. Tadi ngantuk sangat. Dekat 7E pergi Amazon. Apa? Oh, terpijak dia. Sorry Oyen, tak nampak Oyen. Terpijak dia. Sian dia. Minum kopi dulu. Dah dulu. Okay, so mulai dua air ni Aero Wira dengan air berapa? So 120 baht. Dah saya order lah. Salah beli. Cuai apa? Kalau pakai espresso kan dia bagi shot. Sini espresso. Apa? Espresso kan Kecil je. Satu parti je kan. Satu shot, dua shot. Tak boleh apa. Ni apa ni? Latte ni. Tadi masuk tak perasan. Kucing duduk kat situ terpijak dia. Apa? Oh.